Rasanya orang baru ni sebab tak pernah tengok pun muka dia. Kalau nak mengumpat jangan cakap kuat-kuat, aku dengar. Jangan nampak bang, saya cakap abang ni orang baru sebab tak pernah nampak. Pakcik, Ya, saya Encik. bagi saya teh tarik satu. Boleh? Tarik panjang-panjang. Dia tarik panjang-panjang. Sahabat? Teh ais kat bawah. Ais kat bawah. Okey, jumpa kat pejabat kita bincang. Ali, makan tak? Ais kat bawah. Kau kelakar punya, makan tak apa. Ni ada makan kat sini, saya makan kat sini. Apa benda ada kalau ada makanan pun? Mi goreng. Tak sedap, tak apa. Ni, tak terah lagi mana tahu tak sedap terah dulu. Bolehlah mi goreng dulu. Mi goreng. Sudah nak kena buat. Ini anak Seman ni kan? Anak Seman, takkanlah kau orang tak kenal. Oh, ada Seman? Anak Seman, sebab dalam kampung ni kan ramai orang. Kadang-kadang aku pun tak apa nak ingat. Dia anak Seman, Dia anak Seman, yang belah tu baru Pegeda. Dia. Anak Seman? Seman. Ni Along ke? Along. Along anak Seman kan? Along. Lain betul dah rupanya Long. Dulu gemuk, sekarang kurus. Dulu muka elok je. Sekarang kenapa? Berparut-parut. Kerja kilang parut kelapa ke apa? Saya bawa balik mancing ikan patin. Oh. Terlepas dia punya mata kali serap sangkut. Tapi Itu bukan yang- sini. Sini. Sini masa saya cabut tu. Masa saya cabut tu saya sangkut ke sini. Sebab macam tak balance lah sebelah kanan je dia. Kalau dah tahu begini, janganlah pakai key hitam. Patut biar ada key yang colour sikit. Tenggelam key tu. Ni, tadi minta mi goreng. Pakai key hitam. Ni Figo, yang apa warna biru? Mi goreng warna biru. Telur ayam pun dengan kulit-kulit bagi. Itu pecah sendiri. Saya cubalah. Mustafa tak datang pun dengan PA. Mananya Mustafa? Mustafa tu siapa? Mustafa tu ada orang baru hijrah kampung ni. Mustafa. Mana dia? Mana Mustafa tu? Tadi ada dekat Balai Raya. Oh, Balai Raya. Dia berkemas tadi. Hari ni ada gotong royong Belah Raya. Betul royong. Tiba-tiba dah kenyang pula rasa perut ni. Oh ya? Apa tadi? Mi goreng warna biru. Telur rebus dengan kulit-kulit 2. Ni, Nasi Pak lemak Kodi. buka sempat letak sudu je tak makan lagi. Tak, Pak Kodi, tak apalah. Biar nanti Sekali. aku Okey, kira. apa? Tak, aku kira nanti kemudian. Ni, kalau nak balik, sempat salam kat kat Seman. Seman. Baik. Nanti saya pelanggan baru, saya akan bagi tolong satu. Okey. Dua orang Dua orang saya bagi tolong satu. Saya ni ganas tau. Kalau pegang bunga mangga, binatang pun ketahukan saya. Memang konsep kedai tu. Cantik. Ambil, bawa balik. Ambil, bawa balik. Kau ni cakap aku tak nak ikut. Jalan. Masuk Pandai. neraka apa? Pandai dia pilih benda yang nak bawa balik, benda yang boleh terangkan dia.